Bila dah berlaku kematian, oi time tu lah terhegeh-hegeh. Banyak pihak nak turun tangan, banyak pihak nak terlibat, nak buka mata, nak buat jalan, nak pasang lampu itu, lampu ini. Bondo tu dah lama orang bising jalan gerik tu. Baru ni nak buat apa masalah. Dia bukan setakat jalan gerik tu lah. Bersepah jalan dalam negara kita ni gelap gelita. Tapi bila dah berlaku satu musibah, dah ada kematian, baru nak buat. Bukan sekarang jadi, dah banyak kali saya tengok dah. Kan bila komplain tak jalan, tapi bila dah viral, bila dah berlaku kematian, oi time tu lah terhegeh-hegeh. Tak kisahlah siapa terlibat, time tu lah nak buat lampu lah, jalan lah. Itu masalah jalan. Tapi ni kalau masalah driver ni kepada company ni, tengoklah nak buah kau ni. Cek, sebulan sekali kau 6 tahun kau, tak kisah berapa kali nak buat cek driver-driver ni macam mana attitude elok ke tak elok. Buat macam style Jepun tu, company Jepun pagi-pagi butuh buat briefing. Tak pun buat apa 6 bulan sekali kau hantar pemandu-pemandu ni pergi buat taklimat kau sesi apa, tak kisahlah. Asah balik pemanduan ni. Ini driver tu. PDRM pun dah buka kontes kesihatan semua. Berapa banyak kesalahan kan ni kepada company-company, take alert lah. Bukan apa sebab kalau company kau ni berdapat pekerja yang berhemah, company kau yang untung. Tapi kalau dapat pekerja yang tak ada undang-undang, tak ikut undang-undang, banyak masalah, company kau yang dapat buruk nama. Kepada pihak-pihak yang terlibat, tak kisahlah menteri apa saja yang terlibat, buatlah dasar yang terbaru. Bukan apa untuk menjamin keselamatan penduduk negara kita. Kita bukan tak percaya pada qada dan qadar, kita kena percaya. Faham tak? Sebab apa yang berlaku dalam hidup kita ni, bondo baik ke bondo buruk, itu ketentuan ilahi. Betul tak? Percaya kepada qada dan qadar ni adalah salah satu rukun iman. Betul tak? Company pun sama. Tengok pekerja kau ni, attitude pekerja kau ni, berapa banyak saman, berapa banyak lesen. Kalau banyak saman, buang pekerja kau nak tata tertib. Tak kisah baik macam mana pun. Ini pun untuk company kau juga. Sebab kalau apa-apa berlaku kemalangan, kalau buat hujan kancing kan, messy problem. Sangkut ambil barang tu lah, ambil dadah lah, minum kotum lah, macam-macam lah. Tapi bukan semua pemandu lah setengah-setengah yo. Faham tak? Sebab tu lah disobatkan di luar setitik, habis susu sebelanga. Contoh macam baru-baru ni kes kan yang meragut 5 belas nyawa ni. Berapa banyak saman driver tu, berapa banyak kesalahan ada driver tu. Sepatutnya bukan setakat driver tu kono, company pun kono. Sebab ambil pemandu macam tu. Macam kita lah, anak bawa motor, tak ada lesen, siapa kono? Mak ayah. Macam tu lah kono. Jika video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.